Kerana saya tidak ada masalah dengan loudspeaker kerana dibuat khusus orang macam saya lah. Terima kasih banyak. Contoh pengalaman saya berkaitan dengan Hospital Kuantan, kami dapati bahawasanya kekurangan peruntukan menjejaskan perkhidmatan hospital, dan yang selalu mendapat tomahan daripada rakyat biasa adalah doktor, kaki tangan hospital, nurses dan sebagainya. Saya nak tanya sama ada adakah apakah usaha kerajaan untuk memastikan bahawasanya kementerian mendapat peruntukan yang lebih, sama ada kementerian berhasrat untuk mohon di masa muka bagi menyukupkan peruntukan yang saya rasa amat ketara kekurangannya. Terima kasih. Betul. Memanglah untuk menjawab hal ini, tahun lepas kita mendapat 23 bilion ringgit. Tahun ini kita tambah lagi 2 bilion, jadi 25 bilion. Itu pun kira-kira kurang mencukupi kerana kita perlu tambah lagi kaki tangan staf kita, termasuk doktor dan berbagai-bagai lah kategori kaki tangan tambah, dan kos makin meningkat, gaji enrollment makin meningkat. Lepas tu kita untuk contohnya macam pakar pendapatan mereka kalau banding dengan rakan mereka di pihak swasta memang jauh bezanya. Tapi ramai juga doktor pakar kita yang sanggup bertugas di sektor kerajaan, sektor swasta, walaupun gaji tak seberapa. Walaupun kita pihak kementerian mencari jalan bagaimana kita boleh tambah pendapatan mereka dengan menggunakan berbagai cara. Antaranya kita bagi tambah allowance lagi, kalau Sabah Sarawak tambah lagi allowance, dan kita juga ada program yang dipanggil full paying patient, di mana kita bagi peluang kepada pakar-pakar kita untuk bekerja menambahkan pendapatan mereka dengan mendapatkan hasil daripada full paying patient. Mana mereka yang berminat, mereka yang sanggup bayar, dia boleh masuk ke program full paying patient, di mana dia boleh pilih pakar dia. Dia boleh pilih pakar dia nak yang mana satu, dan mereka akan beri rawatan pada sakit tersebut. Jadi juga kita hadapi masalah kekurangan dari segi peralatan kita yang lama-lama, yang sampai sepatutnya macam mesin MRI, sepatutnya kalau ikut American Standard dia 7 tahun saja, tapi kita guna sampai 15 tahun. Tapi kita maintain dah supaya dia terus boleh berfungsi selama 15 tahun. Ini perkara yang kita buat, pastikan pesakit dapat yang terbaik. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Oscar Ling Chayu.